bos. Kena sudah engine. Oke. Matilah. Baru. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah ada lagi rezeki yang boleh kita kongsikan. Ini Nissan TD42 6 silinder. Kita tunggu blok hantar mesin shop, baru kita kasih bulat. Head kita sudah buat grand valve lah, handsome sudah. Oke. Ini Vigo, Toyota Vigo yang hari itu masalah diesel masuk ke dalam enjin. Awal video tu ada saya selitkan bunyi enjin nih masa sudah hidup dia sangat kasar. Fuel pump kita sudah hantar servis sebab punca diesel masuk ke dalam enjin tu dari fuel pump. Oke. Tapi bila kita pasang, kita hidupkan enjin, dia bunyi kasar. Ini bunyi kasar punca dari dalam enjin lah. Sebab nozzle dengan fuel pump, supply pump tu kita hantar servis. Oke, tengok nih crankcase. Ini taik besi yang sangat halus. Taik besi nih. Dia sangat halus nih taik besi. Tuh. Yang ini taik besi nih. Sebab enjin nih dia punya minyak enjin bercampur diesel, sebab sangat banyak diesel. Jadi sifat minyak enjin itu pelincir tuh dia berubah lah, dia terlebih cair. Itu yang menyebabkan bearing nih makan. Tengok keadaan enjin nih, bagian luar sangat kotor. Kan kotor. Ini fuel pump yang kita sudah hantar. Kabel valve pun kita ganti hari itu, ganti baru. Luar enjin ini sangat kotor. Tapi tengok dalam enjin sangat bersih. Ini tai-tai gam lah. Bersih, piston bersih, oil jet pun tuh nampak bersih, blok bersih. Seolah-olah enjin ini baru buat overhaul. Dia punya dalam lah, sampai nombor pun nampak kan. Ini model lama nih, single cap model lama, tapi dia punya dalam sangat bersih. Ini bersih sebab diesel yang masuk ke dalam enjin tu sudah terlalu lama, jadi dia boleh cuci nih dalam. Jadi alang-alang dia cuci nih enjin, dia cucilah juga nih bearing. Ini bearing connecting. Tuh makan. Bearing connecting makan sebab pelincir minyak enjin tuh dia sudah tidak jadi pelincir. Oke, kita buka lagi yang lain lah. Sekejap. Kita buka yang lain, kita tengok keadaan bearing yang lain. Oke, kita buka bearing nomor 1 lah. Senang. Oke. Kita buka bearing nomor 1. Selari nih tali. Tali ini untuk sokongan sejaklah, sebab enjin ini berat kan. Kalau dia terlalu lama takut enjin stand rusak.
masalah begini sebenarnya boleh kita kesan awal sebelum enjin ni teruk. Contoh kita baru buat maintenance kan. Okey, kita maintenance tanggal 1 bulan 1. Contoh lah tanggal 1 bulan 1. Selepas kita maintenance tu, kalaupun guna minyak semi sintetik dengan usia kereta ni kan mustahil sudah guna fully. Jadi 3 bulan selepas maintenance tu kita cek minyak enjin. Minyak enjin tu dia pasti akan jadi kental ataupun pekat. Dia tidak akan bertambah cair. Gitu. Itu satu. Kedua lagi minyak enjin tu tidak akan bertambah. Kalau kereta berusia, minyak enjin tu sepatutnya akan boleh berkurang lagi sebab leaking kan. Bukannya makin bertambah. Antara puncanya leaking, jadi minyak tu makin berkurang. Satu, kedua lagi mendapan minyak lama. Dia jadi jelly kan, dia jadi grease di dalam tu, dia tangkap minyak yang baru tu, jadi dia sepatutnya akan berkurang bukan bertambah. Jadi selepas 3 bulan kalau jalan dekat-dekat saja, minyak tu sepatutnya berkurang ataupun makin pekat. Jadi kalau minyak tu jadi cair ataupun bertambah, bawalah ke bengkel kan. Mesti ada masalah tu. Mesti ada bocor diesel. Ni. Sangat bersih. Bersih dan tercalar-calar. Okey. Jadi 4 dengan 1 kena. Jadi yang lain pun pasti kena lah. Pasti kena. Tak payahlah kita pusing. Sebab timing bell belum saya buka, nanti menyusahkan. Jadi tidak perlu pusing lah untuk mau tengok lagi connecting nombor 2 dan nombor 3. Ini 2 pun cukup sudah untuk kita tunjukkan dengan owner Toyota ni. Kenapa dia menghasilkan bunyi sedangkan fuel pump, supply pump dengan injector sudah servis. Okey, kaki connecting ni dia sudah ada free play. Bearing ni sudah tipis, sudah dimakan kan, tipis sudah dia. Jadi dia ada free play. Susahlah saya mau buat video. Connecting tu dia boleh free standard, dia boleh free kiri kanan, dia jangan naik turun. Kalau keadaan begini memang dia ada free play lah, tu yang letupan tidak sempurna, lambat. Piston tu dia tidak top sepenuhnya, dia ada gangguan dari bearing connecting tu kan. Macam begini, jatuh pula dia. Ini pun pasangannya habis. Tuh calar, tipis sudah bearing ni. Jadi connecting ni masa top tu dia tidak top sepenuhnya, dia tidak sampai sepenuhnya. Jadi itu yang mengganggu letupan enjin tu. Tengok, sangat bersih bagian luarnya, tapi di kaki connecting tu masih ada lagi sisa-sisa minyak enjin ni. Minyak enjin, tapi di bagian tepi-tepinya sangat bersih. Ni sabarlah owner kan, apa boleh buat. Sampai sudah masanya. Macam begini senanglah saya punya kerja. Benda di dalam ni sudah bersih semuanya. Tidak perlu lagi mau cuci-cuci. Kan? Sangat bersih bah. Oke, semoga bermanfaat projek kita Toyota Vigo 2KD. Come on ride. Oke. Tapi yang ini simpan dulu lah. Ini dulu. Ini tengah hari ini mungkin sampai sudah ada punya blok. Mesin shop cakap sudah siap. Oke. Assalamualaikum.